Jangan tunda simpan emas. Sudah ada akaun emas tetapi masih menunda simpan emas hanya akan melambatkan ketenangan diri anda. Individu yang belum mula simpan emas selalunya menyesal bila keadaan sudah pun mendesak. Mereka sedar emas itu penting tetapi sedarnya telah pun lewat. Kos hidup meningkat, duit tidak lekat, emergency datang tiba-tiba. Tiada backup. Ini semua terjadi sebelum sempat mula menyimpan. Jika ingin mula awal, walaupun serendah RM100 sebulan, situasi telah pun berubah. Emas jadi buffer keuangan, bukannya panik last minute. Akaun emas gap mudahkan anda mulakan tanpa modal yang besar. Mula kecil tapi mula sekarang. Emas ini adalah buffer sebelum masalah tiba. Untuk mulakan tabungan, terus hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.